Jeng jeng jeng. Nak tengok tak hasil dia? Okey, ini hasilnya. Jeng jeng jeng. Ini hasil baju bandel tadi. Nampak bersih? Yang ni. So, kalau tengok kat sini, 90% dah start bersih dah. Banding yang tadi. Tadi lagi pekat lagi dia punya ni. Baju bandel ni nampak ni dekat tengkuk. Nampak ni ada karat. Ada daki kat tengkuk. Okey. So sekarang ni Kak Firi nak tunjukkan yang collar ni. Ini adalah baju bandel yang collarnya ada kesan macam ni. Sebenarnya bukan baju bandel pun. Baju anak-anak kita, baju suami kita. Biasanya yang harian dekat rumah tu pun ada isu kesan-kesan macam ni. Baju suami Kak Firi pun sama. Dah pakai berkali-kali. Kita dah basuh. Yes, dah masuk mesin basuh. Tapi masih ada tanda. So kita pun rendam je. Rendam sahaja. Mungkin juga dia boleh keluar dalam instan setengah jam. Mungkin juga dalam masa setengah hari. Mungkin juga dalam satu malam. So, kita akan tolak ke tepi dulu. Okay, kita akan tolak ke tepi dulu. Dan kita akan tengok lagi lepas ini. A few moments later. Jeng jeng jeng. Nak tengok tak hasil dia? Okey, ini hasilnya. Jeng jeng jeng. Ini hasil baju bandel tadi. Nampak bersih? Yang ni. So, kalau tengok kat sini, 90% dah start bersih dah. Banding yang tadi. Tadi lagi pekat lagi dia punya ni. So, insyaAllah baju sekolah, baju kerja yang ada kes tengkuk berdaki, jangan sedih, jangan bimbang. Sabun badang makeover ni boleh hilangkan. Rendam dan tinggal saja, insyaAllah bersih berseri macam baru. Sabun badang makeover function.